Pemuda PAS masih cuba membawa naratif salah dan fitnah jahat yang menanam ketakutan dalam masyarakat. Kononnya pembaharuan semula bandar PSB akan merampas hak milik rakyat. Exco Pemuda Amanah Nasional Fadli Umar Aminul Huda menyifatkan Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi memperlekehkan lawatan rasmi Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nia Korming dan Ahli Parlimen ke kawasan-kawasan kediaman usang dengan mende. Kononnya ia lawatan sekolah. Kenyataan sebegini bukan saja angkuh, malah menghina usaha murni menyelamatkan rakyat Marhain yang tinggal di rumah hampir roboh, lift rosak dan saluran najis pecah. RUU Pembaharuan Semula Bandar PSP yang dibawa kerajaan bukan projek ambil tanah rakyat. Adakah menyelami penderitaan rakyat yang terperangkap dalam flat usang itu bahan lawak bagi pemuda PAS? PSP merupakan inisiatif menyeluruh untuk memastikan penduduk di kawasan lama dan berisiko tinggi dapat hidup dalam suasana lebih selesa, moden dan selamat. KPKT sudah pun memanggil semua ahli parlimen untuk turun padang lihat sendiri keadaan rumah flat yang daif dan usang. Tetapi pemuda PAS masih cuba bawa naratif salah kononnya PSP ini akan rampas hak milik rakyat. Ini terus terang fitnah jahat yang menanam ketakutan dalam masyarakat. Sepatutnya pihak yang menolak undangan ini tidak layak sama sekali untuk memberi komen berkaitan PSP ini. Lawatan bagi melihat sendiri realiti hidup golongan miskin bandar dihina dan dicemuh, sedangkan lawatan ke ladang babi digembar-gembor ke pelosok semesta,